Semasa Datuk Seri Najib Tun Razak mari ke Kota Baru baru-baru ini, Timbalan Perdana Menteri menyatakan bahawa selama 18 tahun di bawah pimpinan Tok Guru, selama 18 tahun di bawah pimpinan Kerajaan PAS, Timbalan Perdana Menteri menyatakan bahawa segak Tok Guru meresah Kelantan adik kakak masjid tak buat putih hati. Batu amal kata ini merupakan suatu pertembungan maruah kepada kita oleh Kelantan. Kita nak tanya balik kepada Barisan Nasional. Kalau Tok Guru tak buat masjid putih hapuk dalam masa 18 tahun, orang Kelantan tidak mengamuk pas mayat pada pada lautan. Kalau mesti orang dari rakyat Kelantan ataupun anu dengan mas mayat mana tak mayat masjid. Kita harap ucapan daripada pemimpin besar yang digelarkan sebagai negarawan di dalam negara kita yang dikatakan yang lebih emas daripada mulut pemimpin. Tetapi apabila sampai turun Kota Baru, rakyat kepada rakyat Kelantan, kita kena tahu, kena buat Tok Guru, kena mampu PAS dalam Kelantan. Alasannya kerajaan PAS mereka 18 tahun tak buat masjid putih hapuk. Putak lapuk tu. Kamu jalan di mata luar alasan. Kalau kita naik dapat lebih daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru, ada kata turun jalan Jepang, turun ke lapangan Gebel, kalau Jepang ada kata kita jumpa dengan masjid di lapangan Gebel. Tidak kami tunggu buat masjid. Zaman dulu kita nak hantar lagi Mekah ada kata kita semayang kaki ibu. Kamu tak faham. Kamu tak kerti antara masjid dengan masjid. Naik kereta sewa memasuk dalam banyak. Masa kami barisan mereka dulu ada kakak, ada musalla. Semaya 10 orang pada kakak tak cukup, letak 9 mat. Tidak kami tunggu mereka ada masjid di pasar Siti Khadijah. Kamu masa boleh tak apa? Mungkin macam hujung berapa tahun tidak ada masjid tapi tidak kami tunggu mereka. Umari kata saja masjid keputusan pusat nampak tidak kami tunggu mereka. Dalam Kelantan yang dikatakan jalur turun-turun. Kalau sebut soal-soal ni digambar di Kelantan dikatakan. Kalau sebut ustaz ulama di Kelantan, kalau sebut guru ulama di Kelantan, kalau sebut pondok pada kantor di Kelantan lebih banyak daripada luar. Kalau Kelantan banyak pondok, dalam pondok pun tak tahu. Setiap pondok ada masjid, dalam tu guru mengajar dalam masjid, dalam pondok. Mu pasal-pasal sini, tak biasa masuk dalam pondok. Mu tak tahu masjid ada dalam pondok. Pak kita nak kira lalu mana oleh kata time guru mengajar pun tak rajin dengar. Time bayar pun tak berhenti bayar. Mu berhenti di masjid, mu berhenti di tinggal tengok pun tak bayar. Pak kita nak kira lalu mana. Kita nak kira lalu mana oleh kata
dengan naik Ketua Pemuda UMNO Malaysia Khairi Natu Perdana Menteri buat bai'ah, buat persetujuan di Kuala Lumpur, akad nombor kepada rakyat Kelantan. Kita kena balik ganya rakyat Kelantan. Kita kena mampu suruh, mampu suruh. Inilah rakyat kerana pemuda UMNO jahat, minta tolong Yahudi, mari nak mampu Islam di Kelantan. Alhamdulillah. Kita ketua pemuda UMNO Fatimah berapa kali masuk kampung tubik kampung batu ayat. Kita ketua pemuda UMNO Kata Banyak berapa kali kita masuk kampung tubik kampung. Kita ketua pemuda UMNO Kalespa berapa kali kita masuk kampung tubik kampung di kampung dan tak dapat sambutan daripada rakyat dan pergi pangkat pulau tali bisik surat khabar pada dah Kelantan 18 tahun. Pada dah buat timur angka 18. Buat pangkah pada dah kita kena balik gaji SU. Jadi pada tu 18 tahun pang kereta Kelantan. Yang tu tengok pun kereta 50 tahun. Meluak royak lebih pada putus tadi. Kita 18 tahun di mana meluak tengok pada dah. Alah korang 18 tahun. Mereka Malaysia 50 tahun. Aku lebih pada meluak tengok mereka Malaysia. Alhamdulillah dikakak. Rakyat Kelantan kita nak dikakak, kita bijak milih. Amo yakin arus kebangkitan raya pada pilihan raya 2008 yang dikakak adalah suatu kebangkitan raya seluruh. Kuasa ni adik kakak semua akan pilih jalur yang adik kakak pandai langkah. Kita nak lepas dia yang betul-betul. Kita yakin adik kakak calon daripada jemaah Islam kita ni dan subuh lepas. Kita lepas tengok pada dia yang boleh babi. Nak tahu taruh mana sedang banyak bagi saya. Apakah mereka tahu merawat Kelantan yang buat kemur ni? Mengecek daripada Kuala Lumpur pakat lari turun Dato' jawab dia. Bagi berat pada kita ni dah begitu. Habis kalau Perdana Menteri di malam Perdana Menteri. Kelik di malam Perdana Menteri. Mari pula Perdana Menteri. Kelik Perdana Menteri pula dia kata mari pula Menteri. Sampai mereka ada kata Azlina Menteri dia tukar panas ketek tak Islam. Azlina mari kulana ada kata dia ketek. Kita kena baik, kena kalah pada itu. Kita nak bina tamadun Islam yang lebih baik daripada pas kereta luka. Kita sendiri tak tahu lagi bina pada atas.